Anyways, hi guys. So I just went back from my exam, which is catalyst, and alhamdulillah everything went well. Okay, please ignore the eye bag because I don't know what to wear for this eye bag. I don't know for this under eye. I don't know what product that I have to wear. Never mind. Anyways, for this video, I'm gonna combine this video with the vlog of me going out with my friends. I hope you guys enjoy watching that video, okay? And have you guys watched this video? That was my very first vlog ever. This one is my second vlog, and I heard something. Sorry, I'm so easily to get distracted. So this video is gonna be my third vlog. Yeah, I'm gonna mark each of the video. Okay, so I hope you guys enjoyed, and yeah, bye bye. No, not bye yet. Hello, kita dekat Guardian. Kita pergi jalan-jalan lah. Lagi nak Tak ada dengan adik exam. Culik dia 100. Aku bukan. Aku dah tempat lah. Maybe kita boleh try yang ni. Yang ni lah. Masa dah. Hai kurung. Hai kurung. Korang naikkan ni tak? Belum. Aku lock dah. Hati-hati kau punya ni. Aku lock lengan. Ini tak lapis ke apa? Biasa ni. Gitu. Wait, sini lah. Air sikit. Okay. Kita orang nak try cake. Kita orang ada ni. Strawberry apa? Raspberry. Raspberry rasanya. Raspberry pistachio. Ni strawberry lah weh. Tak, atas ni. Raspberry. Weh, nak aku punya dompet. Okay guys. Hari ni kita nak try daripada gula cakery. Okay, first kita ada raspberry. Sekejap, kita ada pelakon utama. Pelakon utama. Aisyah Umairah. Aisyah, tak lah weh. Siti Nurul. Siti Nurul Aisyah. Bukan Aisyah. Ini Dahlia. Oh, ya. Dahlia ke? Gila Dahlia. Siti Nurul Dahlia. Ya. Okay, Siti hari ni nak show you guys yang kita ada raspberry pistachio. Raspberry pistachio. Ini burnt cheesecake. Yang ini pavlova. Yes. Okay, pavlova. So kita rasa Gina punya dulu. Kita rasa. Yang ni dulu. So kita nak rasa ni dulu. Jangan jatuh. Shape okay. Bismillah. Okay, kau dulu. Bismillah, dia aku ambil. Sikit kena habis kan. Kau pula. Aku ambil atas ni. Okay. Kita nak rasa. Aku lihat. Okay. Kau ambil. Batuk dia Saja beri. Okay. Ya, Gina dia batuk-batuk. Okay, bismillah. Rasa pistachio lah. Ini pistachio raspberry. Okay, overtake keluar ni. Okay, baiklah. 10 out of 10. 7. Okay. Next. Ini memang basic gila, tapi aku memang suka yang basic lah. Yes, burnt cheesecake. New York. Close up. Close up. Fokus. Okay guys, mari rasa. Okay. Tak payah rasa lah, memang dah sedap. Dia memang sedap. Dia punya lembut. Okay, I. Aku Sedap weh. 9 lah. Sebab dia tak berapa beri sangat. Boom. 9 out of 10. Korang? Cheesy, cheesy. So 10. Aku dah biasa makan benda macam ni. So ada yang lagi better dari yang ni lah. Kat mana? Kat sini. Bukan, aku rasa tidak secret pun. Ni sedap. New York cheesecake kan? Pavlova. Ada yang tak sempat makan ni. Okay. Okay, I dah rasa. Sama je kan? Okay, biar. Dia tak apa. Oh, salah satu kan? Pandai lah. Sudah. Oh, okay. Memang
In love tu. Korang pula. Big bite, big bite. Big bite for you. Oh. Tak, makan korang lagi sedap. Ya doh. Makan korang sedap. Oh. Kalau makan Makan dengan orang sedap. Makan seorang rasa Okay. macam dal gila. Kita kena buka sama-sama. Bau dia sedap je. Oh, besar sangat. Wangi. Sedap Macam berbuah. wangi. Dia apa weh? Dia whipped cream ke? Macam icing je. Gula Weh, icing. sorry weh. Dia macam Warna putih Dia macam Kau ni bawah tu. agak lah Masuk dia. tu. Ha. Dia icing gula ni. Dia bakar. Okay dah boleh lah ni. Big bite for you. Dia macam aku makan mini fruit tak? Ais krim ni. Sedap. Kita rasa dia. Aku tak rasa dia yang dia ni pula. Ni sedap. Dia punya crunchy dia. Lembut. Oh, aku selalu buat dekat tempat kerja. Mini fruit tak sebiji rasa. Oh, belum buat. Ui, ambil. Susah nak buat ni. Tak tahu lah masak susah. Kamu tak pun. Senang je. Ini kita tahu kan. Gula putih kan. Pakai custard. Tak lah. Sedap dia ni. Ha, yes. I got it. Okey, kita akan rasa blueberry pula. Rasa Blueberry pula. makan dengan blueberry. Nanti kita Makan tahu. strawberry sedap. And usually aku akan buat mini fruit tart. Rasa dia sama macam pavlova ni. Rupanya. Nak resepi. Gitu. Resepi weh. Senang tak? Korang pula. Senang je weh. Kau just kena ada whipping cream yang dalam kotak tu. Itu pula mana? Mana? Kau kena ada whipping cream yang dalam kotak. So that dia kau jangan beli yang dah whip. Sebab kalau yang dah whip tu Tapi garam dia juga. Garam dia macam creamy kan. Tambah lagi buah sedap. Sedap ni. Beri dah. strawberry better. Pavlova 100 out of 10. Okay, Rek. 100 weh. So aku tahu dah sekarang aku suka Pavlova. Sedap kan? Weh, tadi. Dia cakap. Aku Sedap kan? aku rasa yang buat sedap strawberry dengan crunchy dia. Lepas tu dalam Wait, tu macam ais at krim first kan? manis kan. Lepas tu aku tambah buah strawberry tu macam asam sikit kan. So dia balance. Okay. So Dalam apa cheese kot? 6 out of 10. Alah, kenapa aku tak 100 ke tak 6? Sebab aku dah biasa makan benda ni kat tempat kerja weh. Kau? Aku 10. Sebab aku masa tu berapa? Okay. 100, aku 100. So, jadi akan buat ayam dia kat sini. Ada? Kita terus dah rasa pas tawa kan? Sebab ni Sebab dia dah makan manis mana. Okay guys, kita jeblok dulu. Tercetik bomba. Nanti kita sambung dekat staycation. Oh, Oh boy, oh yeah. Kita Kita dah sambung dia. plan lah. Cuma tak Mestilah tahu lah sambung. plan dia tu. so apa? Stay tune nanti guys. Okay, stay tuned. Bye. Ada yang marah. Bye.